Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah satu musibah yang sedang menimpa dalam negara kita, terutama Allah Subhanahu wa taala, musibah hiburan yang tidak ada penghujungnya, yang mana dianjurkan pelbagai program-program maksiat dalam bentuk hiburan yang melampau. Contoh yang terbaru, terutama Allah Subhanahu wa taala akan berlaku festival muzik yang besar dekat Bukit Bintang yang disebut sebagai Rain Rave, yang mana saya cubalah tanya ChatGPT apa kejadahnya benda ni. Dia kata ialah water festival biasanya akan melibatkan elemen air, macam ada semburan air, suasana basah-basah sambil menari, dan di sana terutama Allah Subhanahu wa taala jenis muziknya muzik elektronik, yang mana dijemput DJ tempatan dan antarabangsa yang datang dan memasangkan muzik-muzik yang menyeronokkan manusia, yang akan menyebabkan terutama Allah Subhanahu wa taala percampuran antara laki-laki dan perempuan akan berlaku. Yang saya paling risau sekali terutama Allah Subhanahu wa taala, jika kehadiran dalam program yang lara itu, yang maksiat itu berlaku didatangi oleh orang-orang Islam, anak-anak muda Islam. Orang tua mungkin tak datang lah, tapi anak-anak muda yang akan datang, kalau datang daripada orang Islam, siapa nak bertanggungjawab? Datuk Bandar Kuala Lumpur, di BKN, siapa bertanggungjawab? Menteri Wilayah Persekutuan. Kalau kalian yang membenarkan perkara ini, kalau kalian mengetahui bahawa betapa besarnya musibah yang akan menimpa kepada anak-anak muda kita, pasti kalian tidak akan membenarkan perkara ini berlaku dalam negara kita. Kita tahu Bukit Bintang tu tepatnya macam mana. Tepatnya macam mana kita tahu. Dan kita harap terutama Allah Subhanahu wa taala tidak menambah lagi maksiat, tidak menambah lagi beban bala daripada Allah Subhanahu wa taala dengan akhlak anak-anak muda yang semakin hari semakin hanyut disebabkan program-program seperti ini. Dan saya seru kepada masyarakat agar kita membantah program semua ini, dan saya berharap kepada pihak DPKR dapat menjawab bagaimana boleh dibenarkan program semua ini yang berlaku dekat Kuala Lumpur sana. Datuk Bandar Kuala Lumpur, awak orang Melayu, tuan orang Melayu, dan pegawai-pegawai kanannya, kalian majoritinya orang Melayu. Apa sebab kita boleh membenarkan program lara seperti ini yang akan merosakkan rakyat, yang merosakkan masyarakat? Yang paling risau sekali kalau berlaku kepada umat Islam, Melayu Islam ataupun orang Islam itu sendiri yang hadir. Ada tak kekangan yang akan dibuat? Ada tak peraturan yang akan dibuat? Mungkin tidak ada peraturan, dibenarkan semua, siapa nak datang. Ini yang paling merisaukan kita, untuk kita mengekang. Bila mana sesuatu benda tu kita luaskan sangat, perkara ini boleh benarkan berlaku, maka kita kena sempitkan kembali agar kita dapat mengelak mudarat yang lebih besar. Bila mana percampuran laki-laki dan perempuan akan berlaku, apa yang akan terjadi terutama Allah Subhanahu wa taala? Adakah tempat itu, majlis itu akan mendatangkan rahmat daripada Allah? Tidak. Dia akan datangkan bala dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya seru sekali lagi pihak DBKL untuk menjawab persoalan saya ini, khususnya Datuk Bandar Kuala Lumpur, bagaimana lesen dibenarkan untuk melakukan festival air ini yang melibatkan manusia-manusia yang suka berhibur sampai tidak tahu batasan antara halal dan haram, baik dan buruk pada perkara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.